Sekarang ni kan, as you guys know, topik yang I think dah 2-3 hari ni punya isu adalah tentang sekarang ni ramai yang menggunakan ChatGPT sebagai kawan borak lah kan, and ramai orang cakap tak apa, use ChatGPT je, guna AI je sekarang ni kan, and some of ada yang mengkritik buat apa nak guna AI, buat apa nak guna ChatGPT. Some of people yang bersetuju kan, kata lagi mudah, lagi senang. To me, I have no problem with that. Dia ada kelebihan dan dia ada kekurangan. Okay. So, macam ChatGPT, as you know, dia adalah robot lah. Tapi basically bahasa robot kan, bila kalau macam anda boleh tengok kan, cara robot punya cara tak sama dengan human touch. Itu berbezaannya kalau macam you gunakan human touch ataupun human skill, dia mesti ada some sort of feelings kan, berbanding dengan even kalau tengok ayat yang memang ditulis oleh manusia, berbeza actually dengan robot. Tapi pada saya, use wisely lah teknologi lah. Some of them rasa guna AI ni lebih mudah, ada rasa tak mudah. Mungkin to me, I boleh cakap kelebihan bila gunakan ChatGPT ataupun guna AI ni adalah mungkin untuk orang yang malu ke kan, malu nak buat video konten bercakap macam ni, so mungkin dia boleh menggunakan pendekatan AI. Tapi there are some parts yang mana ada sesetengah yang memerlukan human touch, dan maybe you betul-betul kena gunakan kemahiran dan kepakaran ataupun skill manusia itulah. So to me, teknologi dia ada baik dan dia ada buruknya lah. So use wisely and use orang kata sebaik yang mungkin lah, macam tu. Okay.